Gol! Ha. Ya, ish. Ha 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 ha. Ah. Kau ni, ini lama kita nak tunggu. Sejak dia puasa lagi. Itu je yang kau nak cakap. Kau tahu tak betapa lama lagi kita tunggu? Kau tahu tak? Kau tahu tak? Kau tahu tak? Kau tahu tak? Okey. Why not? Kita pergi cuti. Sekarang ni kita nak check hotel lagi. Nak tengok, nak pergi tempat bercuti lagi. Nak tengok kereta siapa. Tak ada. Aku nak pakai laptop. So, kita nak cuti kat mana? Apa kata kita pergi tempat yang murah sikit? Maklumlah, duit tak cukup lagi. Duit tak cukup lagi dia. Pokai. Tak tobat lagi dah tu. Okey. Sekarang ni, kita nak cuti kat mana? Nak dekat ke nak jauh? Agak-agak lah. Kita kalau nak bercuti, kena pergi yang jauh. Kalau nak jauh-jauh, kita pergi Agak-agak lah nak pergi Jepun. Kita mana cukup duit? Tu lah. Ekonomi kita dah bar. Alah, okay, macam tu okay. Sekarang ni kita pergi dekat-dekat je. Okey. Kalau macam tu, Melaka macam mana? Aku nak pergi Johor. Aku dah pergi juga. Wow! Shit, oh my god, damn, what the hell? Okey juga tu. So boleh apa lagi? Okey. Langkawi dah set. Tapi hotel macam mana? Hidup kat tepi jalan je. Betul? Mahal tak boleh mahal lah ni. Tak boleh. Tapi tengah bandar. At least kita pantai kan. Semua kau pantai pun. Mahal. Okey, aku dah cuba tempat. Mana? BNB je. So, preparation kita pakai ni lah. Kau ni agak-agak lah. Cuba sabar sikit. Belum lagi nak pergi. Oh, belum lagi. Serius tak? Ya, belum lagi. Tukar balik. Okey dah.